Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsiah binti Ismail, alumni dari Sajadah Muda Counselling, telah bergraduasi pada tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahira Butizari, alumni UMT pada tahun 2014. Sekarang saya berkhidmat dengan TPM di daerah Kuala Lumpur. Okey, alhamdulillah sekarang saya bertugas sebagai penolong pengawapan kuasa Kawasli Padi dan Beras di bawah Kementerian Pertanian dan Ketenteraan Makanan, merangkap Timbalan Pengarah Kawasli Padi dan Beras Terengganu. Nasihat saya kepada adik-adik yang masih lagi belajar di UMT, cuba ceburkan diri di dalam semua program-program yang dianjurkan di UMT ataupun di luar UMT. Ambillah pengalaman, bukan sekadar pengalaman belajar di dalam kelas. Okey, ambillah pengalaman berada di luar kelas, sebab pengalaman di sepanjang yang kita dapat tu akan bawa untuk di alam pekerjaan. Okay, baiklah, nasihat saya kepada semua para pelajar yang sedang melanjutkan pengajian di UMT agar lebih menceburkan diri dalam aktiviti yang ada dalam universiti. Silalah ceburkan diri anda, explore sebanyak mungkin, kerana 3 tahun ataupun 4 tahun pengajian kita di sini adalah tak lama. So gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mencari pengalaman dan perorailah